Selangkah engkau pergi, 1000 langkah aku mengejarmu. Sekelip mata engkau hilang, seluruh pelosok ku cari. Kalau kita nyanyi sedap macam mana pun, diorang tetap akan mencari kesalahan. Saya rasa saya humming je. Apa teruk sangat dia ni? Memang akan. Walaupun sudah 2 bulan lagu Tersimpul Rapi 2026 nyanyian Intan Maya dilancarkan, namun sampai sekarang netizen masih belum mampu menerima versi berkenaan. Kata Intan, dia masih terkesan dan berasa sedikit terbeban apabila berterusan menerima kecaman. Malah kata-kata hikmah netizen itu mengganggu emosi serta mentalnya, terutama apabila membuat persembahan di hadapan orang ramai. Ish, kesian Intan. Sabar ya, nanti lama-lama orang lupalah tu kot. Down lah, sebab saya pun first time kena kecam kan. Tapi Alhamdulillah makin lama makin ke arah yang positif. Orang ramai pun makin support. Jadi tu bagi saya rasa macam okay, saya masih lagi ada value sebenarnya. Kalau ada statement yang kata saya menangis 2 minggu tu, memang betul saya menangis 2 minggu. Memang saya rasa down yang teramat. Nak kata anxiety tu tak adalah sampai anxiety kot, tapi rasa yang down, dan memang down sangat. Sampai rasa kita sebagai manusia kan, kita manusia bila kena kecam, kadang-kadang tu bukannya kecam yang tak sedap apa semua tu, tapi tu saya okey lagi. Tapi bila kecam yang ke arah menghina tu, itu yang buatkan saya down lah. Orang tak suka Cinta Si Berapi, okey kita buat Who je. Who tu pun masih lagi orang kata, ui anti betul ni kan. Tak apalah, kita anggap tu pengalaman. Pengalaman untuk saya, pengajaran juga untuk saya kan. Tapi positif je, semuanya ambil positif. Dan saya takkan reply pun sebenarnya. Awal-awal serik lah, lama-lama macam lali dah. Lama-lama rasa macam kita dah explain tapi diorang still tak boleh terima. Jadi kita biarkan je lah. Kadang-kadang bila kecaman tu terlampau sangat, dia menyebabkan kita anxiety. Betul. Kadang-kadang boleh shaking pun juga. Tapi macam awak ada tak mengganggu dari segi mungkin persembahan nyanyian ke, ataupun bila nak berdepan orang ramai jadi takut? Contoh kita buat kerja macam normal day, kita buat kerja office ke apa ke kan, kita nak release tension, kita tengok handphone pap kena kecam. Time balik tu, itu saya menangis. Memang orang kata down yang teramat. Bila saya nak menyanyi kat depan pun saya rasa macam ada slide lagi ke, kejap lagi ni takut. Sentiasa nervous. Tadi pun nervous. Saya memang tak pernah tak nervous kalau orang kata Intan Maya nyanyi sikit Cinta Si Berapi. Alamak, ini kalau nyanyi macam ni salah, kalau nyanyi macam ni pula salah kan. Jadi tak apalah, kalau mungkin video yang direkod tu ke, ataupun performance saya time tu membuatkan orang lagi suka, Alhamdulillah lah. Tapi kalau tak suka, kena kecam lagi lah. Saya takut dari semua benda dalam tu. Sebab apa? Kalau kita nyanyi sedap macam mana pun, diorang tetap akan mencari kesalahan. Saya rasa saya humming je. Apa teruk sangat dia ni? Memang akan. Ada yang sampai kata, alah macam ni sedap lah, cuba kalau tak ada muzik. Cari lagi salah kan. Jadi kita takkan boleh nak happykan orang. Bila kita tahu lagu tu dia ada orang di lagu lama kan. Lepas tu ada version AI. Lepas tu version awak sendiri. Kena dekat awak lah. Awak pula jadi mangsa kecaman. Jadi ini satu benda berbanan tak awak pikul untuk carry lagu ni punya aura. Sangat terbeban sebenarnya. Sebab lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Andi Suraya ni salah satu lagu evergreen, lagu lama. Saya membesar pun dengan lagu tu. Jadi bila kita nak tukar balik genre kan, mengikut AI, jadi kita macam, orang boleh terima tak benda ni? And sebenarnya masa saya record pun saya tak tahu kewujudan lagu AI tu. Saya ingatkan AI tu lagu yang diberi tu demo. Saya tak tahu pun AI tu ada lagi yang version lain kan. Saya terbeban sebenarnya.